Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya lagi Fifi. So hari ini kita akan buat satu review tentang satu model daripada Toyota, keluaran Toyota, iaitu Toyota Harrier. Toyota Harrier 2016 Elegant Spec. Okey. So jom kita tengok. Saya memerlukan bantuan daripada anda semua. Bantu saya dengan klik button like, button subscribe dan juga butang notification supaya anda dapat menerima info-info terbaru tentang video yang akan saya upload. Bantuan daripada anda semua sangat saya hargai. Okey, bercakap tentang design kereta Harrier 2016 ni. Design dia memang design yang moden. Kita tengok bahagian depan Toyota Harrier ni, dia didatangi dengan 2 LED projector headlamp. Okey, so yang ni model dia ada DRL, day running light, dan juga model dia dilengkapi dengan fog lamp. Okey, so ini dia punya design. Dan model Elegance ni dia didatangi siap dengan Modelista body kit. Okey, so dia nampak lagi sporty, lagi cantik. Okey, kemudian body kit ni, kalau kata tak ada body kit pun kita boleh tambah, tak ada masalah. Tak ada body kit pun banyak yang tambah sendiri. Okey, so kalau yang datang original dengan body kit memang terbaik lah. So, kita boleh tengok dekat sini. So dia punya skirting dia sampai ke belakang, dari depan tepi sampai ke belakang. Dan belakang dia ada keluar muffler tips. Okey, dia ada muffler tip ni, dia ada dua exhaust ni, dua exhaust tips ni. So bentuk petak lah, anda nampak lagi cantik dan moden. Kalau kita boleh tengok lampu belakang dia punya rear lamp dia smoke sikit. Dia smoke ni ala-ala Lexus punya style. Memang cantik lah dia punya design. Okey. Okay, firstly kita tengok bahagian steering dia. Steering wheel dia, sini dia ada audio control mode dan juga dia ada answer dan hang up button. Okey, dia ada answer phone button dan sini dia ada untuk menu dekat sini, ID multi info display yang dekat screen ni. So kita pakai sini. Okey, ni untuk trip meter. Okey, semua adjust dekat sini je. Dan dia punya steering ni, steering dia ada telescopic dan juga tight. So kita boleh adjust atas, bawah, depan, belakang. Okay, untuk model Harrier Elegance 2016 ni dia didatangi dengan push start button. Lepas tu dia ada VSC, Vehicle Stability Control, yang dekat sini, tepi ni. Okay, ni button untuk VSC, kita boleh off dan kita boleh on. Dia panel door trim dia. Di sini ada wood punya design dan dia ada combination leather. Ini leather yang lembut. Okay, tengok saya tekan nampak. Memang cukup lembut, sangat selesa untuk letak tangan dekat sini. Okey. Okey, sini ada logo Harrier. So dia nampak premium. Dia punya stitching pun cukup berkualiti. Tengok ni stitching dia. Dia pakai benang warna gold. Memang cukup cantik. Dipadankan leather yang warna brown ni dan juga leather seat yang warna hitam. Memang cukup lawa, cukup premium. Okey, kalau kita boleh tengok panel instrumen tengah ni. Okey, sini ada jam, clock. Okey, sini dia punya hazard signal. Okey. Lepas tu sini dia punya player ni daripada Japan. So original daripada Japan. So dia tulis pun tulis Jepun lah. Kemudian kita boleh pakai USB. Dan juga dia ada reverse camera siap built in. Okay, dia ada siap reverse camera. Okay, untuk panel tengah ni pula, sini dia digital, dia fully digital. Aircon dia ada automatic aircon. So kita tekan sini, dia akan detect temperature dan dia akan adjust suhu dalam ni ikut suhu semasa. Kalau kita tak suka auto, kita boleh adjust sendiri, manually. Okey, ni dia untuk blower dia. Ini dia untuk dia punya temperature. Temperature dia ada dua climate control. Okey, tekan di sini untuk naikkan suhu, sini untuk turunkan suhu. Sama juga di sebelah sana. Ini start stop system, kita boleh on dan boleh off. Okey, ini eco mode. Kalau kita nak pilih eco mode, kita tekan kat sini. Ataupun kalau kita nak power mode, kita nak power yang lebih, kita tak kisah pasal minyak, kita just tekan kat sini, dia ada power mode. So dia tengah tukar, dia lebih kurang macam sport mode lah, tapi tak se-agresif sport mode lah. Cuma ini dia menambahkan lagi power kepada kereta. Dia ada 7 speed auto gearbox dan juga dia ada manual mode. Okey, so kalau kita nak pemanduan yang sporty, nak manual, kita boleh pakai ni. Okey. Okey, armrest dia. Ni armrest dia. Okey, armrest dia agak spacious, memang luas. Tak barang. Armrest yang agak luas. Okey. So tengah ni pun dia ada konsol lagi. Okey, sini dia ada soket 12 volt untuk charging. Kemudian boleh ada letak card holder. Sini ada dua lagi card holder. So bottle holder memang banyak dia punya card holder. So Toyota punya kereta memang banyak card holder sebab especially dia buat untuk family car. Di sini pun ada card holder lagi tepi. Okey, sebelah sana pun ada.
Okey, untuk model Harrier ni juga dia didatangi dengan safety features 7 airbag. Okey, dia ada knee airbag, dia ada front airbag, rear passenger and driver, dan dia ada curtain airbag sampai ke belakang. 1 2 3 4 5 6 7 sekali dengan lutut. Okey. So memang safety. Okey, kalau kita tengok bahagian seat pula. Okey, seat dia adalah half leather dan dia ada corak diamond cut. Ini yang paling lawa sekali. Dia ada bentuk diamond dia. Tengah ni fabric, tapi fabric dia bukan fabric yang biasa, fabric yang material yang eksklusif. So kita duduk lagi selesa. Dia punya leather pun lembut. Seat dia lembut, kita duduk memang selesa untuk jalan jauh. Dia punya tempat armrest ni dan dia punya panel trim pintu ni memang cukup lembut dan kita selesa untuk letak tangan. So kereta ni memang sangat-sangat selesa. Itu dia. Okey, sekarang kita kat bahagian belakang Toyota Harrier. Kita dekat tempat duduk belakang. So yang mana anda boleh tengok dekat sini, tempat duduk belakang memang cukup luas. Kaki saya dekat sini je. Okey, memang cukup luas, selesa. Kalau kita naik 5 orang, belakang ni 3 orang ataupun 2 orang memang selesa. Kalau kita naik 2 orang, sini ada armrest. Okey, armrest, dan dia juga ada extra features dekat sini. Okey, sini ada card holder. Kita boleh letak 2 card holder dekat sini. Kita boleh masukkan balik. Okey, armrest So memang selesa lah. Dan juga dia ada dia ada lever dekat sini. So kita boleh adjust kita punya seat ni. Kita nak tegak ataupun kita nak baring sikit. Okey, nak relax. Okey, headrest ni boleh angkat. Okey, headrest kita boleh angkat. So kita nak baring, selesa. Okey. Okey, ini. Dan juga seat ni boleh lipat. Seat dekat sini boleh lipat 60-40. Okey. So sebelah sini 60, sebelah sini 40. So kalau kita nak bawa barang ke apa, kita boleh dapat extra space lah. Okey, kemudian belakang ni pun dia ada lampu kat sini. So light dia warna putih. Belakang pun dia ada satu aircon vent dekat sini untuk passenger. Okey, untuk Toyota Harrier, dia punya bonnet memang cukup luas. Okey, dia ada 2 space lagi dekat dalam. So kita boleh buka space yang dekat bawah tu, yang belakang satu, dan yang keduanya di depan tu satu. Dia ada satu lagi kompartmen sebelah kiri tu untuk kita letakkan barang. Okey, so model ni juga dia ada model yang didatangi dengan spare tire dan ada juga model yang didatangi tak ada spare tire. Okey. So kalau tak ada spare tire, kita just pakai repair kit. Kebanyakan kereta mewah semua pakai repair kit je. So kalau kita nak juga spare tire, kita boleh tambah sebab dia ada space dekat belakang untuk letak spare tire. Dan yang baik, yang bagusnya model ni sebab dia tak letak spare tire dekat bawah body. Dia letak dekat atas, dekat dalam bonnet tu. So senang kita nak access, kita nak ambil. Kalau bawah body dia agak tough sikit lah, kita nak bawa turun apa semua kan, dia susah sikit. Dekat ini saja perkongsian saya pada hari ini tentang Toyota Harrier 2016 Elegance. So nanti kita akan update info-info terbaru. Jika anda ada sebarang komen, jika anda ada sebarang cadangan untuk saya review kereta-kereta yang lain, sila komen di bawah. Dan juga jika saya tersalah informasi, sila komen di bawah untuk betulkan saya. Tak ada masalah, kita santai-santai saja. Okey, anda boleh sharekan pendapat anda tentang Toyota Harrier. Mungkin anda dah pakai lama kereta ni, mungkin anda dah pernah pakai, ataupun anda teringin nak pakai. Kalau anda teringin nak pakai, anda boleh PM nombor telefon yang ada dekat bawah. Saya dah siapkan nombor telefon dekat description untuk pertanyaan dan untuk pembelian kereta Toyota Harrier ini. Okey, so sekiranya video ini bermanfaat pada anda, tolong like, tolong subscribe dan tolong share kepada rakan-rakan anda. Okey, bantu saya untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk buat video-video terbaru tentang kereta. Okey, bye-bye.